Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Pasar Malam Kuala Kurau, petang Ahad. Kita tengok apa ada yang di dalam sana. Okey, kita mulakan dengan gerai yang pertama. Ada buah-buah, buah nanas, jeruk, ada kuih. Ni dia menu-menu yang dijual pada hari ini. Kedai yang pertama mula-mula jumpa masuk-masuk daripada jalan sini ni. Masuk jalan sini. Kedai mula-mula mas dapat. Lepas tu kita jumpa dengan Mukmin Murtabak. Oh, Murtabak sangat popular di kawasan Keria ni. Dia ada macam-macam tangan dia. Tapi Mukmin ni tak ada pergi semayang. Pergi semayang asang. Sebab baru masuk asang, Tokey dah pergi semayang dulu. Ni dia punya staff dia. Seorang gaji kata 1,000 lebih ni. Tengok ya ni. Tengok ni. Ni masih awal ni. Masih awal lagi. Kita masih nampak macam-macam. Ada murtabak ni. Setengah jam lagi. Rasa mai sekali lagi. Ingat clear dah ni. Tak ada lah. Amin. Ada dia. Mukmin tak nampak. Dia pergi semayang. Jagung manis. Abang Jamal. Wah, Abang Jamal jual jagung lagi ni. Aduhai. Siapa bilang garis Melayu tak menawan? Oh, ni dia Abang Jamal. Okey. Kita ke gerai apung balik. Azmi apung balik. Ni dia dah. Orang-orang muda buat apung balik ni. Oh, orang muda buat apung balik. Berapa harga ni? Oh, ni apung balik. Oh, RM1 ada harga di sini ni. Harga kecil RM1. Okey. Ni dia. Ni nak. Orang muda-muda ni buat kerja ni. Rajin ni buat ni. Azmi apung balik. Okey. Nasi kukus ayam berempah. Ni dia nasi kukus ayam berempah. Ini yong tofu. Macam-macam pilihan yong tofu. Harga pun dah ada. Kuah pekat melekat memang menjadi tumpuan di pekan Ahad ni. Okey, boleh dapatkan yong tofu mai sini. Okey, kita ke gerai seterusnya, ayam gunting dalam lori. Tapi tengoklah. Ini awal lagi ni, orang dah mula beratok panjang, makin lama makin panjang orang beratok. Tu dia ayam guntingnya. Cuma nak boleh banggi lah. Oh, tu dia Tokey dah tu. Tokey dia sampai tak senyum. Lalu senyum lerek, hari ni sampai tak ada nak senyum. Okey. Tengok orang semakin ramai beratok, makin lama. Ni awal lagi ni. Awal lagi pun dah panjang beratok. Ni dia lori dah. Oh, dahsyat lah yang gunting ni. Okey, yang bawa anak-anak, mainan pun ada jual di sini. Kena anak-anak yang kaki menangis tu, bawa sini diam terus ni. Banyak pilihan. Dia kereta besar, kereta kontrol pun ada. Okey, ini kedai jual air. Ada macam-macam jenis air ni. Macam-macam ada air. Lepas tu ini teh ais cincau, Milo, kopi Vietnam, belum dicampur ais. Orang beli baru minum ais. Orang beli baru masukkan ais dalam cawan. Satu harga RM3. Oh, RM3. Okey. Kedai sebelah jual dah nugget, burger. Okey, kita terus lagi. Ada murtabak jala daging ayam, satu RM3. Tu setengah panas.
Ni waktu awal lagi ni orang mesti belum ramai. Nanti orang dah panjang beratur dah tak boleh nak buat nak buat syuting, nak shoot gambar pun dah tak boleh. Jadi kita buat sekarang. Okey, kita ke gerai seterusnya. Sri Gadus warisan Pamae. Ni dia toke dia. Tu dia. Oh, Abang Syukri. Satu hari ni nampak orang dah. Tidak, tuan dia pun tak nampak lindung dengan Sri Gadus. Punya banyak Sri Gadus buat setiap hari. Ni second boss. Second boss pun sibuk. Moga jualan laris hari ni. Tengok berapa orang yang kerja ni. Ni saat lagi ni awal lagi ni. Saat lagi ni bergatuk panjang ni. Jenuh tak boleh nak buat syuting filem dah. Okey, kita sampai ke gerai seterusnya. Kurasan. Kurasan tradisional. Dia toke dia Kalik, nama dia Kalik. Dia punya kuah special, kuah dia buat sendiri, sambal dia. Sambal dia buat sendiri. Ni Hari Ahad kalau kurang tu sambal dia tu meracik, tak ada meracik lah kan, meracik ayam kan. Ini pekat melekat. Melekat tu dia. Teringat. Dia tu teringat dapat toke dia bujang lagi. Okey, ini yang Pakasam tadi ni. Jumpa toke Pakasam tadi kat sini. Dia Pakasam mai sini. Tanjung Dawai punya ni. Sampai sini. Yang ni makan dengan nasi putih pun menyelerakan ni. Tak habis meleleh leo. Mama Tokayaki. Ni dia boleh. Panah-panah lagi ni. Ni Garing-garingnya. garing ni. Ni sekarang baru pokok. Ni ketam ni ayam. Tengok toke dia tutup supaya lalat tak hinggap, jaga kebersihan. Orang cakap pun tak mengecit. Ni kita kena singgah beli ni. Ramai-ramai. Hari Ahad pekan Kuala Kurau. Chelsea wedges. Ni dia. Apa ni? Apa nama benda ni tau ni? Kondong. Ni kondong. Boleh dapat beli kondong. Mai kat Kuala Kurau hari petang Ahad. Kondong special. Tu dia. Okey. Ini kebab. Ini kebab. Tu dia toke dia senyumnya toke. Awal lagi pun tengok dah separuh dah hilang dalam bekas dia ni. Bermakna nak tunggu sampai pukul 7 lagi, siapa lambat tak dapat lah. Main cepat-cepat. Kebab special ni, tu dia RM7 tu harga dia dekat hang tu. Harga RM7, RM5, RM6. Ayam, daging tanpa sayur pun boleh. Dapatkan kebab di pekan Pasar Malam Ahad Kuala. Ini tokenya nama Taufik. Taufik dia ada 4 orang yang bekerja dengan Taufik. Semua seorang gaji 1,000 lebih ni seorang. Ada 4 orang, seorang 1,000 lebih. Okey, kita sampai ke gerai Rizal, Ayak Balang. Sudah Rizal tu. Dulu rambut panjang. Dulu dan berlakon drama. Tapi lah dah berhenti dah, tak mau jadi pelakon dah. Okey, tu Ayak Balang Rizal punya. Okey, mai petang Ahad di Kuala Kurau. Okey, Dal. Okey, seterusnya fishball goreng. Fishball goreng tu dia. Okey, steady bang. Steady lah. Okey, nasi tomato, ayam masak merah, asam pedas ikan keli. Ini dia. Toke ni dulu, dia adalah chef
restoran, berhenti kemudian buat bisnes sendiri, masak nasi, jual. Okey, teruskan usaha. Ayam goreng RM3.10, satu RM3.50. RM3.10. Nah, tengok. Anak-anak muda yang berjiwa besar. RM3.10. Ada juga roti galing di sini, roti galing. Tengok roti yang segar-segar. Roti yang segar-segar kemudian dikukus kan. Lepas tu dia ada mushroom soup. Mushroom soup dah siap masuk sini. Oh, ni kena makan, kena beli satu ni. Okey. Okey, ada air balang juga lagi. Air balang ada 2, 4, 6 jenis air balang di sini. Dan hujung sekali ada baju kanak-kanak. Baju kanak-kanak. Lepas tu jalan. Sana kosong. Depan ada orang baru nak buka. Sana masuk balik.